Hai, Assalamualaikum semua. Sihat? Tu dah. Kalau polis buat kerja, kata polis zalim. Kata polis ni salah guna kuasa dan sebagainya. Macam-macam kecaman yang dilemparkan kepada anggota polis yang bertugas. Kalau waktu dia bertugas tu, polis tu kena langgar, kena lenyek dengan kereta sampai meninggal. Mana semua ni NGO ada tak bersuara? Tak ada pun. Tak ada siapa pun membela anggota polis tu, manusia juga. Jadi nyawa anggota polis ni letak kat mana? Letak kat atas baju dia je ke? Jadi mana NGO yang hari ini memperjuangkan kemanusiaan? Orang tahu, polis kalau dia tengah kerja, dia memang ada senjata api. Jadi penjenayah tu yang berhadapan dengan polis kena siap sedia lah. Siapa suruh jadi penjenayah? Siapa suruh buat jahat? Orang nak tembak. Kadang-kadang dia macam ni. Waktu kita pegang senjata, dia tak sama dengan tak pegang. Bercakap dengan memegang senjata tak akan sama. Dengan emosi seseorang, kalau dalam keadaan yang struggle, serang menyerang, dia boleh fikir ke dia nak tembak kat mana? Janji tembak je. Kita pun kena fikir juga situasi. Sebab senjata api bukan barang permainan dan juga bukan barang perhiasan nak bawa je kat pinggang. Kalau kena tetak pun biar je lah macam tu. Semua orang tahu waktu bertugas polis memang ada senjata api. Jadi siapa yang nak suruh jadi penjahat tu? Siapa nak suruh pergi merompak rumah orang? Siapa yang bagi kuasa suruh pergi merompak? Siapa yang suruh pergi kuasa melibas anggota polis tu? Siapa yang menyerang anggota polis tu? Siapa pula bagi kuasa kepada penjenayah tu untuk menyerang anggota polis? Kalau dia tak serang, dia pun tak tembak. Rasanya lah, waktu kita ada senjata dengan tak ada takkan sama. Kalau dah berhadapan dengan polis, penjenayah dah tahu berhadapan dengan polis, dia nak lawan, dia terimalah akibatnya. Dan nama pun, jenayah membawa padah. Jenayah membawa padah kepada semua. Tak kisahlah jenayah apa pun. Tak kisahlah anggota polis sendiri ke, penjenayah tegar ke. Bila berhadapan dengan anggota polis, kena tahulah anggota polis tu dia memang ada senjata api. Memang dibekalkan senjata api. Senjata api tu bukan nak bawa je buat perhiasan. Kadang-kadang sebulan pun tak tembak sekali. Kadang-kadang setahun tak tembak-tembak pun. Sebab kenapa? Tidak boleh tembak orang sesuka hati. Jadi kalau dah tembak tu takkan sesuka hati kot. Siapa suruh jadi penjenayah? Jangan jadi penjenayah lah lain kali. Semua orang mempertikaikan tugas polis. Semua orang mempertikaikan kerja polis. Kita tahu tak kerja dia macam mana. Tak tembak-tembak pun. Sebab kenapa? Tidak boleh tembak orang sesuka hati. Jadi kalau dah tembak tu takkan sesuka hati kot. Siapa suruh jadi penjenayah? Jangan jadi penjenayah lah lain kali. Semua orang mempertikaikan tugas polis. Semua orang mempertikaikan kerja polis. Kita tahu tak kerja dia macam mana. Polis, dia pergi kerja dengan senjata api dekat pinggang dia tu. Nyawa taruhan dia. Bukan duit, nyawa taruhan dia. Memang masyarakat hari ini, memang tak dinafikan, masyarakat hari ini memang hilang rasa percaya kepada anggota polis disebabkan ada sesetengah anggota yang tidak bertanggungjawab. Yang membuat masyarakat kita ni marah. Memang tak dinafikan. Memang sangat berleluasa. Jadi kepada yang terlibat, tolonglah kembalikan maruah pasukan polis. Berhentilah. Untuk apa? Untuk apa kamu menggadaikan maruah pasukan kamu disebabkan kepentingan diri kamu sendiri? Orang mestilah marah. Orang tengah dalam kesusahan. Tak kisahlah susah dia macam mana. Tapi bila berurusan dengan anggota polis ni, kadang-kadang
tidak sepatutnya. Yang bukan-bukan jadinya. Mana yang kenal saya, kenalah. Saya tidak bercakap sekadar saya menuduh, tidak. Kepada pegawai-pegawai yang terlibat, ni siap lagi bawa ni, siap bawa lagi anak-anak buahnya ni, berpakat untuk buat kerja yang tak sepatutnya. Sepatutnya menjadi pelindung. Macam mana masyarakat nak percaya dengan kamu? Macam mana masyarakat nak percaya dengan kamu? Apa yang masyarakat bangga-banggakan dengan kamu hari ni dah hancur. Sebab kenapa? Masyarakat sendiri yang dijahati oleh sesetengah anggota polis yang tak bertanggungjawab ni. Kadang-kadang melebihi daripada akal yang kita rasanya. Oh, bukan sikit-sikit kadang-kadang. Apa yang dia nampak, dia gembat ni semua. Saya minta maaf, tapi itulah kenyataannya. Sakit hati. Memang sakit hati. Masyarakat sakit hati. Dah orang ni dah tengah susah lagi. Ada kita menolong? Tak ada. Kita bagi henyak lagi mati. Macam mana masyarakat nak percaya dengan anggota polis? Jadi, kepada mana semua yang terlibat, tolonglah berhenti. Kembalikan maruah pasukan polis. Esok kalau merusuh dalam negara kita ni, dahlah jenayah kita ni. Sekarang ni dalam negara dah macam-macam pelik-pelik. Kalau merusuh, siapa juga yang susah? Anak-anak kamu juga nanti. Kita sini semua. Bukan kita je. Bukan masyarakat je. Kamu ada anak, kamu ada keluarga ni. Yang polisnya kamu. Anak-anak kamu tak. Isteri kamu tak mungkin. Ada yang polis, ada yang tak kan. Jadi, kegiatan yang kamu lakukan ni sekarang akan mengakibatkan sesuatu yang buruk kepada ahli keluarga kamu sendiri. Mungkin hari ni seronok. Wah, dapat ni seronok. Dapat masyarakat nak percaya dengan anggota polis. Jadi, kepada mana semua yang terlibat, tolonglah berhenti. Kembalikan maruah pasukan polis. Esok kalau merusuh dalam negara kita ni, dahlah jenayah kita ni. Sekarang ni dalam negara dah macam-macam pelik-pelik. Kalau merusuh, siapa juga yang susah? Anak-anak kamu juga nanti. Kita sini semua. Bukan kita je. Bukan masyarakat je. Kamu ada anak, kamu ada keluarga ni. Yang polisnya kamu. Anak-anak kamu tak. Isteri kamu tak mungkin. Ada yang polis, ada yang tak kan. Jadi, kegiatan yang kamu lakukan ni sekarang akan mengakibatkan sesuatu yang buruk kepada ahli keluarga kamu sendiri. Mungkin hari ni seronok. Wah, dapat ni seronok. Dapat menikmati. Rasa mewah, rasa seronok. Rasa bangga dengan kejahatan yang kamu buat. Macam mana tak berleluasanya kejahatan di dalam negara kita ni? Sebab mereka dilindungi. Orang yang tengah susah ni dikhianati. Macam mana nak percaya? Cuba berfikir kemanusiaan. Fikirlah sendiri. Orang tak nak hina. Tetapi sikap ni, kalau boleh nak kata sekarang pergilah mana-mana pun sama je. Macam tu je lah. Kadang sakit hati juga dengar bila orang duk kata. Memang saya sakit hati. Ni contohnya macam ni. Dah tembak penjenayah, dah jadi polis pula yang salah. Siapa yang tak sakit hati? Macam mana ni lagi ni? Orang salah dibela, anggota polis dikecam, dipertikaikan tugasnya. Sepatutnya tugas polis itu tak boleh dipertikaikan oleh sesiapa pun. Polis lebih tahu kerja dia. Tapi hari ini ramai pesalah-pesalah, penjenayah kan. Walaupun dah dibawa ke mahkamah, dah dituduh, nanti tiba-tiba polis tengok-tengok, dah keluar. Keupayaan dia macam tu lah. Polis dah tangkap. Memang polis dah tangkap, dah bawa ke mahkamah, dah tuduh. Tetapi disebabkan negara kita ni ada undang-undang yang boleh melindungi manusia, nyawa manusia dan sebagainya. Jadi peluang untuk penjenayah itu melakukan salah tu berulang-ulang kali itu terlalu besar. Jadi fikirkanlah apa yang saya sampaikan. Bye.